Okay, and 3, 2, 1 and action. Action ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Encik Am dalam Borak TVET volume 4. Guys, 4. Macam 4. Okay, bersama dengan saya hari ni yang paling gempak, yang paling kelakar sebab dia baru lepas dapat Hari Guru, hadiah Guru terpaling kelakar, Cik Alip. Ya, apa khabar Cik Alip? Baik. Cik Alip Alhamdulillah. tak kelakar orang menggamer kan? Okey. Mencipta masa depan dengan tangan kita, didikan muat semangat membara. Mekatronik adalah dunia. Hari ni kita bersama dengan Cik Alip untuk Borak TVET volume 4. Okey, jadi saya sebelum nak start, boleh tak saya tahu Cik Alip ni macam mana bermulanya, macam mana boleh kenal dengan mekatronik ni, macam mana boleh kenal dengan aliran kemahiran ni. Cik Alip boleh cerita je. Alamak. Okey. Dia macam ni. Mula-mula dulu sekolah dah tak pandai dan tak minat belajar untuk baca buku. Jadinya saya nak ambil kos lain pun SPM pun dia macam tak apa cukup makan. Jadi saya masuk je. Mula-mula tak minat. Minat tu akan datang lambat. Jadi awak belajar dulu, faham benda tu apa, baru datang minatnya. Dalam minat lah awak akan tahu cara nak buat apa semua kerja. Itulah. Jadi saya terloncat dalam bidang mekatronik. Okey, kita difahamkan tak ramai pelajar yang sambung belajar ke diploma kemahiran, sebab seperti kita semua sedia maklum, di tech level 2, habis level 3, lepas tu terus bekerja. Tapi tak ramailah yang berkelayakan ataupun yang betul-betul berminat untuk sambung diploma kemahiran Malaysia. Kenapa Cik Alip okeylah, aku nak ambil lah diploma kemahiran Malaysia ni? Sebab apa yang tergerak Cik Alip nak buat tu? Sebabnya saya nak backup macam kalau saya punya SPM memang dah tentu out. Jadi saya nak masuk kerja memang susah. Jadinya saya dah masuk level 2 dengan level 3. Lepas tu saya tanya-tanya, dia kata boleh untuk diploma. Jadinya saya loncat lah untuk diploma dengan tak gunakan SPM. Saya gunakan level 2 dengan level 3. Itulah laluannya untuk saya ke diploma. Okey, baik. Maknanya diploma ni tuan-tuan, ada je adik-adik yang sambung belajar level 2, level 3, dan dia sambung ke diploma. Dia okey lah, ada yang okey, ada juga yang tak boleh bawa dan sebagainya, kerana bila dia masuk kepada laluan diploma, pembelajaran mereka lebih kurang sedikit seperti pelajar-pelajar IPTA dan IPTS yang lain. Jadi sebab tu kita punya target di tech ni, kita buat level 2, level 3, and then kita terus placekan mereka job vacancy, maknanya terus kerja lah. Ada kerja kosong, kita tunggu masukkan mereka di bahagian pekerjaan. Selepas itu baru mereka melalui fasa pengalaman, baru dia orang plan untuk buat PPT dan sebagainya. Okey, soalan kedua Cik Alip. Untuk tahap 2 dengan tahap 3 dekat DTech ni, apa yang Cik Alip nampak dalam subjek mechanical? Apa yang Cik Alip nampak level 2 dengan level 3 ni, apa perbezaan dia dalam subjek mechanical? Kalau level 2 ni mechanical ni banyak proses pemotongan, proses kimpalan, mencantum apa semua. Kalau level 3 dia banyak proses wiring, proses buka pasang mesin. Itulah bezanya. Sebab kalau kita nak datang tiba-tiba terus buka mesin, dia akan tak jadi apa-apa. Jadi dia akan cara buat dulu, buka potong ke, potong besi ke, potong kayu ke, gitulah, baru kita boleh buat untuk pemasangan level 3. Untuk level 3 kita panggil supervisory lah. Level 3 supervisory, adakah bila mereka dah buka pasang, mereka nak kena buat report ke? Mereka nak kena buat report ke? Mereka kena isi borang ke? Adakah macam tu? Ataupun yang nampak perbezaan antara 2 dengan 3 ni, selain daripada buka pasang dan maintenance, apa lagi yang Cik Alip nampak mechanical tahap 2 dan tahap 3 perbezaan ni? Kalau level 2 ni cakap tu lah, pemotongan apa semua. Kalau level 3 dia ada kena record lah. Tengok record mesin tu, barang tu baik lagi ke tak. Kalau tak baik, kita akan buat record tu tak baik, bermakna mesin tu akan dia selenggara, tengok. Lepas tu dia boleh guna jangka hayat dia berapa lama lagi. Kalau dia dah tak lama,
mungkin kita akan ubah komponen yang baru. Gitulah. Jadi kita boleh trace benda tu dah nak rosak ke apa. Okey, untuk pemahaman para pelajar, biasanya mereka baru sampai dekat tahap 2 ni, apa yang Cik Alip nampak minat mereka dalam mekanikal. Dalam mekanikal tu banyak dia ada macam pemotongan, welding, terbuk dan sebagainya. Jadi apa yang Cik Alip nampak paling pelajar suka lah bila dia masuk dekat level 2, masuk mekanikal je dia suka. Dia suka ke yang bahagian mana? Biasa kalau macam pelajar ni dia akan tak sabar nak pergi ke welding. Walaupun saya belum sempat nak ajar basic welding, apa cara nak guna welding ke, macam mana gunanya ke, besar api ke, dia tetap cik saya nak try cik untuk welding. Walaupun dia tak tahu besi tu sesuai untuk api ni ke tak. Dia macam tu. Dia terus bedal lah. Dia terus bedal dia. Jadinya saya akan kenalkan sikit dulu api apa semua. Saya bagi dia guna. Lekat ke apa ke, dia akan buat dulu. Dah lama dalam macam 1 jam baru saya tunjukkan cara nak buat welding macam mana. Welding sebenar lah. Welding sebenar macam mana melekat. Maknanya bagi dia orang explore dulu lah. Explore dulu sebab dia orang nak try, saya akan bagi. Bagi lah macam gunakan welding tu, cara nak melekatkan dia macam mana. Tu. Jadi dalam istilah try tu, adakah kita masih memfokuskan keselamatan dia, peralatan keselamatan dia ke macam mana? Saya akan fokuskan sebab kalau welding yang pertama, welding dah tentu api. Kedua panas. Ketiga kat muka. Jadinya yang pertama kita kena glove lah untuk pegang barang tu bagi jangan kena tangan kita panas. Yang kedua pakai cermin mata ataupun yang sebaiknya pakai shield lah bagi muka dengan mata tak panas. Kalau muka panas, mata panas dia akan jadi short lah. Dan budak ni akan ada alasan untuk MC 3 hari. Itu. Jadi ni kita akan bagi dia orang cermin mata ataupun shield. Biasa kalau welding ni dia mesti akan melibatkan tentang short, mata akan sakit dan sebagainya kan. Biasa pelajar akan ambil kesempatan, cik saya sakit mata cik, cuti 3 hari ni. Jadi langkah-langkah keselamatan dia yang kita tekankan kat sini lah, yang Cik Alip tekankan semasa mereka mempelajari mekanikal tersebut, antara salah satunya apa dia? Biasanya kena pakai cermin mata lah. Walaupun tak nak pakai shield, dia macam shield tu susah. Dia macam pakai shield tu gelap, tak nampak apa-apa. Paling mudah saya bagi pakai cermin mata lah. Tapi nanti muka akan jadi hijau lah sebab kita welding tu panas kat muka. Jadinya lagi merosak mata. Nak rosak mata atau merosak muka, gitulah. Jadinya saya bagi untuk rosakkan muka daripada mata lah. Dia bukan jahat, tapi dia orang macam susah nak pakai shield. Jadi kita pakai kacamata je. Jadi kena ingat adik-adik, you all kalau you ambil subjek mechanical yang ada welding, you nak ke tak nak ke, you memang kena berkorban lah. Facial susah nak nampak dan sebagainya. Itu adalah salah satu cabaran pada permulaannya. Mula-mula je, betul je ni. Lepas tu dia orang dah try semua, dia orang dah faham konsep tu, dia orang tahu pada bila nak angkat, pada bila nak letak, pada bila nak tapping dan sebagainya kan. Okey. Dia kalau macam welding sikit-sikit mungkin lah boleh nyuruk-nyuruk. Kalau welding penuh, panjang ataupun gap yang besar, kita tak boleh nak nyuruk-nyuruk. Memang welding api sentiasa. Sebab tu dia gunakan shield. Itulah kalau setakat taking sikit, curi-curi, boleh lah pakai cermin mata. Itulah. Soalan seterusnya. Jadi soalan berkenaan tentang level 3 lah. Biasanya bila kita cerita tentang pneumatik, hidrolik, mesti kita ada belajar tentang sensor, kan? Tentang apa lagi, solenoid valve dan sebagainya. Itu peralatan-peralatan tersebut, adakah dia nampak bila kita cerita kepada pelajar tu, dia rasa pada pandangan Cik Alip ni, dia orang ni susah tak nak buat, nak faham sensor, timer, relay dan sebagainya tu? Dia tak susah kalau budak ni senang tangkap. Sebab dia nak pasang dia pun agak rumit, tapi kalau dia orang faham, dia dah boleh pasang untuk sensor apa semua. Tapi nak cara kerja sensor ataupun relay tu kita kena terangkan dengan budak ni lah. Dia orang kadang-kadang tak tahu sensor ni buat apa cik. Jadi ni kita bagi tahu sensor ni untuk ukur jarak ke, kita ada sensor ada berapa jenis. Boleh ukur jarak, barang dekat dengan jauh, warna, dia banyak sensor lah. Jadi ni kita kena bagi tahu, okey sensor ni kita guna untuk sensor barang macam besi. Bermakna dia detect besi je. Maknanya bukan besi dia tak detect. So maknanya budak akan belajar
teori dulu lah. Teori dulu. Cik Alip tunjuk okey. Teori dia macam ni. Ni sensor dia. So baru dia orang boleh try nak buat lah. Baru boleh try buat. Jadi ni kita telah kena try dulu, tahu teori baru boleh cara pemasangan apa guna sensor tu. Itulah. Dalam sepanjang Cik Alip mengajar, banyak tak risiko yang selalu risiko berlaku kerosakan di sensor, berlaku risiko kerosakan di peralatan-peralatan yang otomasi ni? Biasanya kalau kerosakan ni biasa dekat ni power supply. Power supply. Budak ni akan dia suka main cocok mana-mana. Lepas tu dia terus hidupkan dia tak troubleshoot dulu, tak tengok dulu wire mana dia masukkan. Jadinya dia terus masuk live, pergi ke komponen, tak tahu dekat live tu ada touching ke dengan komponen. Dia boleh pergi short ke power supply lah. Itu biasa kalau zaman saya dulu, lepas tu lecturer saya akan denda. Biasa saya kena denda tu sebab sambil lewa buat, denda terus, mantai. Dia sepatutnya kena try dulu untuk wire tu masuk betul ke tak ke power supply. Sepanjang Cik Alip bersama dengan Ditech ni, boleh tak Cik Alip kongsikan satu projek ataupun satu kerja yang Cik Alip rasa seronok buat dengan budak-budak ni sampai jadi macam puas hati, memuaskan hati Cik Alip sendiri? Banyak projek, semua puas hati. Tapi tak tahu yang mana satu suka. Sebab kita ada buat projek, kalau contoh meja, projek simple-simple ada. Lepas tu ada buat motor untuk kit. Lepas tu ada yang lepas tu ada buat projek besar conveyor. Jadi dia menggunakan banyak PLC, solenoid, apa semua sensor, motor. Itulah. Kalau itulah yang projek yang kira mencabar. Sebab dia akan ambil masa dalam 3 minggu ataupun 4 minggu untuk siapkan benda tu. Sebab dah siap, hari ni try siap. Lepas tu besok datang, try lagi, tiba-tiba tak hidup. Tu yang kena troubleshoot balik, kat situlah banyak troubleshoot. So dalam sepanjang proses buat tu, nampak macam mana emosi pelajar tu? Dia stres ke, dia tak nak buat ke, dia masih berminat ke? Dalam kadang-kadang ada segi pembelajaran tu dia okey, rosak tak apa cik, kita repair. Ada yang cik tak nak cik, give up, penat. Ada juga pelajar yang macam tu. So mostly macam mana Cik Alip tackle balik? Contohnya macam tak nak buat cik, susah cik. Macam mana Cik Alip bagi dia orang satu dorongan supaya macam kau kena buat, ni lah masa dia kau belajar dan sebagainya? Kalau macam tu, saya tengok kalau budak-budak ni dah tak boleh buat, saya akan ajak dia lepak luar, take file apa semua, minum. Saya bincang sikit cara nak troubleshoot dia balik, tengok wire apa yang tak kena. Ataupun tengok satu-satu wire kat mana sangkut. Lepas tu kita buat sama-sama. Macam tu lah. So nampak macam style ni supervisor kan macam tu. Dia tak ada settle, lepas tu jumpa staff, lepak minum, bincang dulu, lepas tu baru tengok balik. Tengok balik. Okay. Salah satu inisiatif yang baik untuk tackle hati pelajar ni. Kadang-kadang tuan-tuan puan, para pelajar ni dia ada masa dia macam rasa dia dah limit. Tapi sebenarnya dia tak limit pun. Dia rasa dia dah limit dah. Tu yang kita kena tackle, kita kena bagi dia ruang sikit, then baru kita sambung balik dengan projek-projek macam tu. Okey. Soalan seterusnya Cik Alip. Ni kita cerita tentang automasi, apa ni dipanggil zaman sekarang apa? 4.0 punya automation. Okey, industri 4.0. Apa yang Cik Alip nampak perkara yang betul-betul mencabar pada 5 hingga 10 tahun akan datang? Untuk budak-budak ni ke, untuk orang khusus apa-apa ke, yang Cik Alip nampak lah? Kalau saya nampak kemahiran macam mana dia dah bersaing sekarang. Sebab contohnya you pun dah banyak juga ambil kemahiran kemahiran. Kalau mungkin saya pun pelik kenapa you pun nak ambil kemahiran ni? Sebab kalau contoh 5 tahun lagi kita akan bersaing dengan budak pandai, tapi dia bawa aliran kemahiran. Yang kita kemahiran sendiri, kita nak fight macam mana? Betul. Kita bukan nak cakap kemahiran tu budak tak pandai. Tapi kemahiran tu adalah budak yang memilih untuk tidak berminat dalam pembelajaran akademik. Dia macam tu. Kita bukan cakap dia tak pandai. Dia tak nak baca buku akademik dan sebagainya. Dia malas nak baca. Jadinya kalau macam kemahiran ni,
dia tak membaca sangat, dia cuma banyak kerja yang amal. Dia kalau baca pun dia baca manual book je lah kan, manual book, apa ni, SOP, benda-benda yang perlu dia baca je lah. Macam sensor tadi, penerangan sikit pasal sensor, tu je dia kena baca. Yang lain kita akan tunjuk apa semua cara guna. Jadi bila 5 hingga 10 tahun industri 4.0 ni dia ada keterlibatan dengan universiti. Contohnya beberapa universiti teknikal sekarang dah ada dekat Malaysia. Jadi apakah yang mengganggu-gugat profession ataupun budak-budak yang kita ambil ni, kita panggil budak-budak yang terlepas masuk ke universiti lah, senang cakap. Kita tak nak cakap dia tak pandai, sebab pandai ataupun tidak tu adalah subjektif. Kan, kita tak boleh cakap budak ni tak pandai, tapi suddenly lalas dia dapat degree. Contoh kita ada student kemahiran tapi lalas degree. Maknanya dia pandai lah, cuma dia punya ada orang panggil, ada istilah yang baru tu yang sampai dia tu lambat. Kan, jadi mungkin kita tak boleh cakap dia orang ni kan, tapi jadi pada pendapat Cik Alip, apa yang mencabar untuk budak-budak ni, kita nak bagi tahu kau boleh pergi jauh lagi, boleh sambung lagi, boleh kerja lagi, nak dibandingkan dengan industri 4.0 sekarang. Kita macam nak, kalau cadangan saya, dia orang mungkin kadang-kadang budak ni semua malas, dia bukan tak pandai. Kalau boleh parat diploma, kira dah fight juga dalam nak masuk kilang. Kalau SKM ni sekarang dah banyak ramai sangat bersaing. Jadinya kalau boleh tu budak-budak lah. Kadang-kadang kita ambil kursus yang betul kita bukan nak cakap kursus apa ni, binaan bangunan tu tak bagus. Tapi job scope dia tak macam. Mungkin skop pekerjaan mereka tu agak terhad. Tu je lah. Jadi mungkin dekat 5 hingga 10 tahun akan datang tu mungkin kita boleh fikirkan mereka punya proses pembelajaran dan sebagainya daripada masa sekarang. Sebab seperti Cik Alip pun maklum, sekarang semua dah zaman AI. Semua pun dah program. Semua program, sikit-sikit program. Nak buat gambar pun program, nak buat program pun seluruh program juga buat, kan. Jadi apa yang paling mencabar untuk pengajar-pengajar kemahiran ni adalah kita kena ikut ke kita kena buat cara kita. Tu kena para pengajar kena ikut lebih kreatif. Okey, soalan seterusnya. Ni soalan. Adakah mitos yang mengatakan bidang mekatronik ni susah nak dapat kerja? Terlalu luas, ada mechanical, electrical, programming, betul ke? Atau sebenarnya yang pelbagai ni, kursus mekatronik ni kan pelbagai, sebenarnya dia lebih bagus? Betul ke orang cakap mekatronik susah nak dapat kerja, atau sebenarnya salah tu dia cakap? Yang tu lah. Sebenarnya mitos, kadang-kadang ada betul, kadang-kadang tak. Sebenarnya kalau pada saya duduk dalam bidang mekatronik ni, lagi senang dapat kerja. Awak campak kat mana? Contoh, saya pernah duduk kilang bajak, buat bajak, dia gunakan hidrolik. Buat ni saya dah saya reti cara untuk sebi hidrolik lah. Lepas tu kat rumah wiring, dalam mekatronik ada wiring. Jadi saya boleh wiring satu rumah. Contoh macam tu lah. Dia banyak kerja. Dia bukan kita pergi masuk kilang kita kena ada macam ni, tak. Dia pecahan banyak. Kalau kat kilang tu lagi banyak pecahan. Boleh jadi technician, apa ni, tukang maintenance, macam tu lah. Okey, betul. Kadang-kadang kita tak perasan, yang kita ingatkan kursus tu habis belajar kerja. Kerja kilang kan. Tapi macam Cik Ali cakap tadi, mungkin kita boleh buat bisnes sendiri. Mungkin kita boleh pergi ke bidang yang lain, sebab dalam mekatronik tu banyak kan subjek. Okey, good. Soalan seterusnya. Ni kita kena tanya ni. Biasanya pelajar lepas tamat di tahap 3, apa skop kerja yang paling biasa lah, yang paling biasa dia orang akan dapat, selain daripada macam tadi Cik Ali cakap, mungkin wiring, mungkin apa yang biasanya dia orang akan dapat dekat, sebab dia belajar program, dia dapat program ke, ataupun industri-industri yang selalu mencari pelajar ni, dia nak ambil untuk apa, untuk jawatan apa? Kalau jawatan saya tak tahu lah, tapi kalau biasanya dia akan pergi masuk kilang, dan dia suggestkan budak tu dekat bidang mana yang dia power ataupun dia reti, dia akan duduk situ lah. Kalau program power, program. Kalau tak program power, mungkin duduk bahagian maintenance,
ataupun duduk bahagian technician, junior design pun juga design pun boleh. Junior technician, dia tak boleh naik technician. Kalau technician dia kena degree. Saya tahu juga kalau technician dia kena degree jadi junior technician. Penolong technician lah orang cakap. Biasanya kalau tahap 3 ni dia orang junior tech ataupun tech je lah kan. Tech tu pun diambil daripada pengalaman kerja. Yang saya tahulah sebab kalau masuk tiba-tiba datang mereka jarang dapat jawatan technician tu. Kecuali orang tu dia macam 6 bulan kerja perform, lepas tu dia budak tu macam pandai sikit animation apa semua, mungkin dia boleh jadi junior tech lah. Macam tu lah. Tapi biasanya banyak ke kilang. Kalau budak ni malah ke kilang, dia boleh pergi ke bisnes sendiri. Ikut orang wiring dulu. Dah gerti cara wiring apa semua, boleh buka bisnes wiring sendiri. Gitulah. Sedikit sebelum penutup lah. Sedikit penutup. Sebelum penutup ni kita nak tanyalah, kebanyakan pelajar kita ada satu masalah pelajar, tak tahulah di mana-mana kolej lain ke apa ke. Para pelajar ni bila dia rasa dia dah dekat the end ataupun dah nak sampai hujung, mereka mungkin akan dia orang mungkin akan burst, ataupun burst tu maksudnya macam dah habis, penat, ataupun tak datang, ataupun dah rasa give up, dah rasa dah terror semua. Apakah inisiatif pengajar dalam memberikan mereka satu perkara yang mereka boleh tolak benda tu, mereka belum habis lagi, mereka tak boleh burst patutnya, mereka tak boleh putus asa, mereka tak boleh malas sebab masih jauh lagi perjalanan di hujung tu, walaupun mereka rasa dah nak peksa dah ni, so aku malas nak datang ni. Biasanya akan berlaku, banyak kolej-kolej yang berlaku ni. Pada inisiatif Cik Alif sendiri, apa yang Cik Alif buat untuk budak-budak yang macam ni lah kalau dia ada? Kita bagi tahu kerja ni banyak lagi. Awak boleh tolong pengajar lain untuk cari kerja, ataupun bagi satu projek untuk dia semangat balik. Gitulah. Okay, mungkin kadang-kadang budak ni kita tak nampak dia minat untuk buat projek ni, tapi kita tak perasan. Cuba kita try tanya dia, awak suka bidang apa, awak suka projek apa. Kita try lah apa yang kita boleh buat, kita boleh bantu. Kita bantu ada suka projek apa. Gitulah. Okey, bagus. So maknanya bila kita tanya dia, contoh, cik saya sebenarnya suka nak buat ni cik, nak buat satu board tentang elektrik apa semua, jadi kita bagi dia peluang dan ruang, so kita pun ada peralatan ada, so dia orang buat je lah dia orang buat lah, dirikan satu projek untuk kit ke apa gitu. Untuk menarik minat dia balik. Kadang-kadang dia sampai hujung tu dia macam dah tak ada kerja, kerja dengan sikit, gitulah. Jadi ni kita mensibukkan dia balik, kita bagi dia projek ke gitulah untuk level 3. Sebab level 3 kita pun tahu level 3 tu adalah supervisory. So maknanya bila supervise tu, maknanya bila perjalanan tu lancar, supervisory tu kuranglah kerja dia. Tu yang bila dia rasa kurang tu dia tak datang, dia malas nak buat kerja dan sebagainya. Jadi kita boleh bagi dia kerja lagi, test lagi, buat apa lagi, projek dan sebagainya. Okay, good. Okay, untuk soalan terakhir bersama dengan saya hari ni, guys, ini Cik Alif ni guys. Bukan senang nak dapat saya bersama dengan dia ni. Okay, lama daripada volume 3 nak pergi ke volume 4 ni rasanya berapa bulan dah tu. Sampai puasa raya haji. Baru kita akan berjumpa lah. Okay, apa yang kita ada soalan terakhir lah. Apakah harapan Cik Alif untuk para pelajar yang akan datang ni, yang baru nak masuk kan hari ni? Kalau Cik Alif nak tahulah, bermula daripada hari ini sampai ke minggu harapan adalah bermulanya pengambilan pelajar baru di mana-mana IPTS, ke kolej kemahiran swasta dan sebagainya, dia orang mula pada minggu depan. So apakah harapan Cik Alif kepada pelajar-pelajar ni yang nak sambung belajar? Okay, satu hal yang sambung belajar tu, apa nasihat Cik Alif? Dan satu lagi tu, apa nasihat Cik Alif dan harapan Cik Alif untuk pelajar-pelajar yang tak ambil endah pun? Budak belajar aku dekat rumah still. Jadi apa yang Cik Alif nak share untuk yang belajar dengan yang tak pergi ke mana-mana? Okey. Kepada yang belajar, kalau awak masuk tiba-tiba benda bidang tu tak minat kat awak, cuba awak fahamkan dulu minat tu. Bidang tu minat, faham apa semua, lama-lama awak akan minat dalam bidang tu. Bagi peluang. Dulu pun saya tak minat mekatronik. Dulu saya minat otomotif. Saya bukan terfikir otomotif tu kerja buka kereta je, bukan. Sebab
Sebab lepas tu kita nak kerja. Nak kerja takkan nak buka bengkel, modal tak ada kan. Jadi ni kita kena loncat ke bidang lain lah. Gitulah. Tapi kalau macam automotif tu kita boleh juga try buat-buat. Gitulah. Jadi kita kena try benda yang baru. Okey. Kepada yang budak tak nak ambil apa-apa kesempatan, kemahiran apa semua dalam masa, jangan fikir masa singkat lah. Awak kena fikir masa jauh. Dalam mula-mula awak 18 mungkin awak rasa RM50 tu besar. RM100 besar. Oh, saya dah boleh dapat RM100 dalam sehari. Betul. Okey. Itu rezeki awak mungkin masa muda-muda boleh dapat macam tu. Tiba-tiba dah umur 20 lebih, dah banyak komitmen, tiba-tiba nak beli kereta, motor, tiba-tiba rasa gaji tu kecil. Jadinya awak kena ada sijil lah untuk backup dia senang sikit naik gaji. Gitulah. Betul, good. Okey. Good lah. Bagus, satu harapan yang baik daripada Cik Ali. Betul. Okey, untuk adik-adik yang tak sambung mana-mana pada minggu harapan ni, mungkin dia akan start masuk pengambilan. So you all tak dapat, you all mohon semua tak dapat. Okey. Firstly, jangan rasa give up. Jangan rasa macam tak nak, semua college tak nak ambil aku, you tak nak panggil aku. Jangan terus give up. Dan jangan give up lama sangat. Okay, ada jangan give up lama sangat sampai bertahun-tahun lama tak nak. Okay, sebab ada je peluang yang lain. Contohnya macam kita di tech kita pun ada pengambilan belajar. So apa, why not you boleh cuba datang sendiri, tengok di tech more ni macam mana kan. You boleh ambil kesempatan daripada situ lah. Jadi jangan lama sangat you stay kat rumah. Betul. Lagi satu, kalau yang pelajar yang tergagal SPM ke, gagal sekali bukan gagal selamanya. Betul lah. Jadinya awak try lah kemahiran. Saya pernah gagal juga dalam SPM. Jadinya saya tak terus duduk rumah aku gagal terbaring, tak. Saya cuba try benda baru. Betul. Jadinya kita tak boleh gagal kat situ lah. Kita kena fikir jauh lagi, masa depan lagi, gitu. Okey, so baik, terima kasih banyak pada Cik Alif hari ini. Hari ini mungkin kemungkinan besar kita akan jumpa dia lagi pada hari lain, volume yang lain. Okey, sebab hari ini kita baru permulaan untuk volume 4. Walaupun kita dah masuk ke volume 4, tapi kita telah meninggalkan podcast ni lebih daripada 5 bulan tentu. Jadi lama sangat kita tak jumpa balik. So mungkin hari ni agak awkward, pelik sikit kan. Macam janggal nak kena duduk tegak-tegak kan, dengan set entah apa, entah tak siap boleh apa semua ni. So kita ucapkan terima kasih banyak kepada yang menonton podcast hari ni. Terima kasih juga kepada Cik Alif kerana sudi bersama dengan saya untuk podcast TVET volume 4. So take care, jaga diri semua. Kepada yang sambung belajar, selamat maju jaya. Kepada yang tak sambung belajar ni, boleh start cari betul-betul career dan kerjaya yang terbaik untuk awak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, di tech.